Insurans kalau orang sakit dia tak cover, ada alternatif tak? Menabung lah. Menabung kena agresif. Sebab kalau sakit ni sekali dia serang kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang bocor terus lah saving. 200,000 ke, 300,000 ke. Kalau kena kanser, na'udzubillah tuan-puan, memang seram. Jadi menabung macam mana? Kita boleh menabung tempat yang return dia tinggi. Antaranya emas lah tuan mister. Sebab emas return dia 10% ke atas. Tahun lepas, tahun ni sejak 2-30% kenaikan. Bayangkan saya beli 100 gram ni tahun lepas, April 2024. Hari ni harga untuk 100 gram sudah mencecah berapa? Cuba teka. RM52,800. Sedangkan saya beli pada tahun lepas, harga dia baru RM39,000. Perbezaan sekitar RM13,000. Wow. Tolak spread bla 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 bla. Kalau saya jual hari ni, bersih dapat sekitar RM12,000. Siapa mau bagi kita RM12,000 cash dalam tempoh setahun 3 bulan? Siapa mau bagi? Ada. Yang membezakan adalah knowledge dan tindakan kita.